Okay, kali ni kita nak kick off kita punya Bangkok International Motor Show dengan Nissan Kicks e-Power versi facelift. Tapi ini bukanlah based on all new version yang dekat US tu. Ini based on current version yang dekat Malaysia tu. Boleh beli tak? Macam inilah rupa Nissan Kicks e-Power versi facelift. Kat Thailand ni ada 3 variant. Harga kat sini start dari RM95,000 sampailah RM109,000. Harga pun lagi kick dari Nissan Kicks yang dekat Malaysia tu. Padahal kita punya pre-facelift je. Untuk versi facelift ni dia masih pakai e-Power, so dia punya pickup tu adalah kick sikit. Dapatlah merasa macam bawa kereta full EV kan. Dia ada je engine 1.2 liter 3 silinder. Dapatlah 82 PS dengan 103 Nm. Tak banyak pun, tapi engine tu bukan untuk gerakkan tayar pun. Dia cuma jadi generator untuk cas bateri je. Sebab yang gerakkan kereta ni motor elektrik dia 100%. Total output dia 136 PS 280 Nm. Kira adalah improve sikit dari model sebelum ni. Cuma yang best dia, kau boleh dapat feel full EV tapi masih steady kalau nak isi minyak macam biasa. Tak payah fikir pun pasal charging. Side profile pun cun. Yang ni dia bagi rim 17 inci. Tayar pula dia bagi Bridgestone Ecopia EP150. Brake disc pun depan belakang. Kalau bab safety pula yang ni memang loaded. Dia ada forward collision warning, autonomous emergency braking, lead car departure notification, lane departure prevention dengan auto high beam. Lepas tu ada juga intelligent trace control, hill start assist, termasuk juga dengan vehicle dynamic control. Feature ADAS macam adaptive cruise control dengan lane keeping assist pun ada juga. Yang ni pula bahagian dalam, dia punya interior tu nampaklah premium sikit. Ada meter digital 7 inci, infotainment tengah ni pula 12.3 inci. Adalah Apple CarPlay dengan Android Auto. Wireless charger pun ada, USB port pun ada. Speaker dia bagi 6. Kalau seat pula dia datang dengan warna hitam, tapi option biru putih pun ada juga. Kalau driver tu dia bagilah power seat, tapi passenger tak dapat lah. Untuk boot space pula dia bagi 423 liter. Boleh lah untuk SUV size macam ni kan. So kalau kau tu teringin nak pakai kereta macam EV tapi tak nak beli EV, angkatlah Nissan Kicks ni. Rasanya versi facelift ni bila sampai Malaysia?